Maka ayolah kita berinfak, berzakat dan bersedekahlah. Dia lagi bagus kalau kita tengah rasa kedekut-kedekut tu bersedekah. Besar pahala tuan-tuan. Oh, tengah kedekut sedekah lagi besar pahala. Apa sebab? Abu Hurairah cerita ada satu orang sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ai sadaqati a'zamu ajran. Apakah sedekah yang paling tinggi sekali pahala berbanding sedekah biasa? Kata Nabi begini, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Pertama, engkau sedekah ketika engkau tengah sihat. Orang sedekah masa sihat, pahala dia lebih. Apa sebab? Kerana kebiasaannya orang suka sedekah masa sakit. Dia kalau zakat atau wakaf, nak close orang, paling bagus pergi hospital sebenarnya. Orang yang dah diagnose penyakit yang paliatif. Buat paliatif kan menunggu mati, nak ditidurkan semua. Orang tu anytime wakaf. Saya ingat dengan rumah-rumah banglo dia wakaf semua. Bagi dia nak bawa apa, nak matilah. Ramai orang suka menolong bila tengah sakit. Sebab dia rasa macam bila tolong orang ni, kalau dia meninggal pun tak payah anak-anak berebut harta, dah disedekahkan. Bagus, tak ada masalah. Tapi lagi bagus kalau bersedekah masa tengah sihat. Macam tuan-tuan sekarang. Lagi besar pahala dia. Yang kedua kata Nabi, kau bersedekah ketika kau tengah kedekut. Memang tengah kedekut betul. Orang minta, kita memang kedekut. Tapi lawan, sedekah juga, besar pahala. Yang ketiga, ketika kau takut jadi miskin. Sedekah saja, pahalanya lebih. Yang bagus sedekah ni kata Nabi, ketika kau tengah berangan nak jadi kaya. Bayangkanlah kita kadang duit ada RM5. Pergi masjid, niat habis main Jumaat nak makan nasi ke apa ke. Tiba tabung pula bergolek depan kita. Alah, tak sedekah sekarang, macam kedekut sangat. Akhirnya sedekahlah. Kita nak pakai duit, besar pahala tu. Ada setengah orang tuan-tuan, dah lah kedekut. Tabung lalu dia buat tidur. Dah lah kedekut, menipu pula tu. Dia buat pejam mata. Lah, tabung tu tak bergerak. Keras di situ. Janganlah begitu. Jangan kedekut. Sebab itu Nabi pesan, siapa yang bersedekah, kemudian dia mati, masuk surga. Oh, hebat. Dalam satu hadis Nabi sebut, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang nak mati sebut la ilaha illallah, puk mati, masuk surga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa-siapa puasa, kemudian dia meninggal dalam keadaan puasa, masuk surga. Dan kata Nabi, man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa-siapa yang sedekah dan itulah amalan dia terakhir, kemudian dia mati, orang tu masuk surga. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu saya pesan diri saya dan tuan-tuan, malam-malam sebelum tidur, walau pegang telefon silakan, tapi tak payah tengok TikTok, tak payah apa. Baik buka laman web Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ataupun wakaf mana-mana negeri. Diorang sekarang boleh secara online, di hujung jari saja. Saya tak pastilah di Pulau Pinang ataupun negeri-negeri macam di Pahang, saya tahu berapa wakafnya paling rendah RM1 ke, wakaf tunai dan sebagainya. Kalau kita bantu pakai handphone je sekarang. Katakanlah tuan-tuan malam ni infak, wakaf, sedekah online. Pup, kita bagilah RM10 ke RM100 ke, dan tuan-tuan tidur. Takdirnya tidur meninggal. Rupanya sedekah itu amalan kita yang terakhir. Tuan-tuan masuk surga. Betapa besarnya fadilat kita menolong orang. Sebab itu Imam Junaid Al-Baghdadi, pernah orang jumpa dia tanya, wahai Tuan Guru, kenapa ada orang, dia ni dari segi hidupnya, dia bukan ahli ibadat. Dia ni bukan ulama, orang biasa. Tapi bila dia mati, dapat kemuliaan. Mati Jumaat, kematiannya diiringi ratusan ribuan orang, daripada semayang sampai ke kubur. Pemergiannya ditangisi. Kan kita baru-baru ni ada yang ahli politik, saya tak sebut nama lah. Dia meninggal dunia, kita pun tak adalah kenal sangat dia. Masih dihidup pun kita tengok dia gitu-gitulah. Wah, dia. Rupanya ada kebaikan dia, menyebabkan bila dia meninggal, kita terasa juga. Rasa macam kenal dia, seolah-olahnya lah. Dapat kemuliaan, meninggal hari yang baik, jenazahnya diuruskan oleh ramai orang. Itu kan tanda-tanda husnul khatimah. Jadi orang tanya juga kepada Junaid Al-Baghdadi, macam mana ada orang boleh dapat begitu?
Bayang meninggal hari Jumaat, meninggal di Mekah. Mutawif umrah pun belum tentu dapat mati di Mekah, tuan-tuan. Kadang jemaah dia dapat mati di Mekah. Mutawif tu 10 tahun kerja, tak meninggal Pulau Pinang je lah. Tak dapat mati Mekah. Berapa ramai penceramah mati Jumaat? Tak ramai. Tok Imam mati dalam masjid? Tak ramai. Jemaah mati dalam masjid ramai. Jadi kadang menimbulkan kebingungan kita. Orang tu tanya kepada Junaid Al-Baghdadi, macam mana orang biasa, ilmu tak tinggi, ibadat tak banyak, tapi mati mulia. Kata Junaid Al-Baghdadi, arba'un turfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 amalan kalau kau buat, Allah angkat kemuliaan kau walaupun kau ni sedikit ilmu, sedikit amalan. Kau mati mulia. Apa cara? Al-hilmu wat-tawadhu was-sakha wa husnul khuluq. Nombor 1 sekali adalah hilmu. Apa makna hilm? Lemah lembut, sopan santun, berbudiman, gentleman, soft spoken, lemah lembut. Jangan kasar-kasar berdepan dengan orang. Yang kedua, tawaduk. Apa makna tawaduk? Tawaduk rendah diri, tidak sombong walaupun ada pangkat, kedudukan, keturunan yang hebat, tidak sombong. Yang ketiga, ini mustahak, was-sakha, suka tolong orang. Suka tolong orang. Wa husnul khuluq, dan akhlak mulia. Sebab itu tuan-tuan, peganglah 4 perkara ni. Kita akan mati mulia. Apa sebab mati mulia? Kerana kita hidup menggembirakan orang. Kita bayar zakat ni tuan-tuan, bukan dapat ke majlis agama. Majlis agama bukan nak buat koleksi pun duit kita. Dia nak agihkan kepada asnaf yang 8. Yang mana terdiri daripada orang miskin. Terdiri daripada anak-anak yang sedang belajar. Orang miskin sekarang ramai. Saya rasa di Pulau Pinang pun sama. Sebab dah banyak negeri sekarang, mereka dari segi asnaf tumpu banyak pada orang miskin dah sekarang. Masjid pun tak sempat. Dulu kan masjid boleh dibina dengan bantuan daripada zakat. Tapi dah tak boleh lagi sebab orang miskin ramai sangat. Orang susah. Anak-anak yang sedang belajar. Lepas itu kalau kita ke Mesir, saya dulu mengaji di Mesir. Mesir ni dia di Kairo, dia ada rumah negeri-negeri. Rumah Pahang, rumah Terengganu, rumah Kelantan, rumah Pulau Pinang pun ada juga. Tuan-tuan ingat murah nak beli di kota raya Kairo tu. Tapi majlis agama boleh sediakan. Apa sebab? Kerana sumbangan daripada orang ramai. Anak-anak yang sedang belajar, asnaf yang ramai ni, bergembira mereka belajar kerana sumbangan kita. Rupanya hidup menggembirakan orang ni besar pahala. Ada satu hadis, sahabat datang jumpa Nabi, "Ya Rasul, apakah amalan yang kalau saya buat Allah sayang kepada saya?" "Apa amalannya ya Rasul?" Kata Nabi, "Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururu yudkhiluhu ala muslim." Amalan yang paling Allah suka, kau gembirakan orang. Gembirakan orang. Sahabat tanya, macam mana saya nak sukakan orang ya Rasul, nak jadi pelawak ke? Masuk maharaja lawak ke? Macam mana? Tak. Yakshifu anhu kurbatan. Au yaqdi anhu dainan. Au tatrudu anhu ju'an. Engkau hilangkan kesusahan dia. Ataupun kau tolong settlekan hutang dia. Atau yang ketiga, kau belanja dia makan. Hilangkan kelaparan dia. Maka kata Nabi, wal an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min an a'taki fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati syahran. Aku kalau diberi pilihan, pertama, iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Pilihan kedua, keluar pergi cari orang susah tolong. Aku akan pilih yang mana? Aku akan pilih keluar tolong orang. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan kita saling membantu, saling membahu, insya-Allah anak-anak kita asnaf yang sedang belajar, terutama fisabilillah, dapatlah belajar dengan tenang.